Saya baru balik dari Sabah. 5 hari saya jalan dari Kudat sampai ke KK. Saya baru balik dari Sabah. 5 hari saya jalan dari Kudat sampai ke KK. Jumpa peniaga kecil, pemandu e-hailing, anak muda di kafe. Setiap kali mereka tahu saya dari Semenanjung, soalan pertama bukan pasal pelancongan. Tapi mereka tanya, bila kerajaan nak pulangkan 40% hasil cukai Sabah? Saya terdiam. Benda yang orang Semenanjung anggap isu politik, bagi mereka, ini soal hidup. Sebab masa rakyat tanya hak, jawapannya cuma, dengar cakap saya. Tidak, saya PM. Di Gaya Street, seorang rakyat Sabah bersuara dengan berani. Bila kerajaan nak pulangkan 40% hasil cukai yang dijamin oleh perlembagaan? Jawapannya, kerajaan pusat sudah beri lebih banyak daripada apa yang dikutip. Tidak. Berapa kita bagi besar? 6.9 17 bilion. 17 bilion peruntukan daripada 10 bilion hasil cukai. Tapi, sejak bila peruntukan boleh ganti hak? Kalau sesuatu yang dijamin dalam Perlembagaan Malaysia pun boleh ditukar jadi pemberian istimewa, apa bezanya antara kontrak negara dengan janji manifesto? Untuk yang belum tahu, Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 dan Perlembagaan Malaysia menjamin Sabah hak untuk dapat balik 40% hasil cukai negeri. Mahkamah Tinggi KK baru-baru ini sudah putuskan Kerajaan Persekutuan ada kewajipan undang-undang untuk kembalikan bahagian itu. Maknanya, ini bukan isu politik, tapi isu prinsip dan perjanjian. Tapi sekarang kerajaan kata keputusan itu masih dikaji. Maksudnya ada kemungkinan untuk buat rayuan. Kalau memang dah termaktub dalam MA63, apa lagi yang nak dikaji? Dan di tengah-tengah isu ni, jangan kita lupa tentang batu sumpah Keningau. Atas batu tu tertulis janji yang menjadi asas Sabah menyertai Malaysia. Kerajaan Malaysia menjamin kebebasan beragama, hak tanah dan hak-hak khas Borneo. Ia bukan sekadar monumen. Itu saksi perjanjian dan kepercayaan. Pada 2019, ketika melawat Keningau, TPM ketika tu, Dr. Wan Aziza berkata, Kerajaan Persekutuan akan terus hormati sumpah dan semangat batu sumpah ini. Tapi hari ini, bila isu hak Sabah dibangkitkan, yang kita dengar bukan pelaksanaan, tapi kajian. Batu itu masih berdiri, tapi sumpahnya makin dilupakan. Pada masa yang sama, Menteri dari Sabah, Ewan Benedict, sudah letak jawatan. Bukan itu sahaja, partinya APCO juga umum keluar daripada Pakatan Harapan serta-merta. Beliau kata, saya tak boleh terus dalam kabinet jika AGC terus ambil sikap yang menafikan konteks sejarah Sabah dalam pembentukan Malaysia. Itu bukan politik. Itu amaran moral bahawa perjanjian wajib dihormati. Saya percaya rakyat Sabah tak minta lebih daripada hak mereka. Tapi kalau sesuatu yang dijamin oleh perlembagaan pun kena tunggu kajian, persoalannya, kita masih negara yang berpegang pada undang-undang atau negara yang ikut keselesaan politik. Menghormati keputusan mahkamah bukan soal parti. Itu asas keadilan. Kerana bila sumpah atas batu pun tak dihormati, apalagi yang tinggal untuk rakyat percaya.